Bagi oleh apa lagi kau ayat dia nak ambil profit kau. Apa dia ke? Baik cikgu. Kita akan masuk pada topik pemikiran politik. Kalau awak faham apa itu positif? Positif kena berniaga ada. Buat sekali. Tak tahu cara ikut sikit. Sebab awak berdiri pada sekolah. Diri cari asal Fikiran positif. ikut saya Indonesia bisa ikut sebelah kau dia ikut saya guys tengok saya diri dan maksudnya Tidak secara residential. cikgu tak dengar So, kalau dalam pemikiran positif ni, maksudnya dia bertindak secara pemikiran positif. Secara residential lah. Kalau awak nampak sesuatu benda tu, awak kena berfikir dulu. Benda tu baik ke buruk? Kalau benda tu baik, awak boleh buat. Kalau benda tu tak baik, awak tak boleh buat. Tidak, dia betul-betul bertindak secara residential. Okey, cikgu tanya. Cikgu pilih. Yang pegang botol orange tu. Okay? Sebab apa maksud pemikiran positif? Tapi yang awak faham. Bagus. Ada siapa dah kat depan? Apa yang awak faham? Pemikiran positif. saya rasa dia baik Dia baik. So, kalau dalam ayat ni, dalam konteks, kita
dia bertindak secara rasional sebelum berfikir. Okey, betul. Okay, lepas ni kita akan main game. Tapi cikgu nak baca plan. Itu kata bagi kamu dari sini. And then yang dalam ni ada positif dan juga negatif. Yes. And then kamu kena pilih yang positif, masuk ke dalam ni. Nanti aku postkan. iPhone 16 Pro Max warna black. Azrin. Risha, wajah, apa ni? Yang main kat belakang tu kat sini. Tadi kita ada tadi. Nampak tu je. Stop. Positif. Kita ada bercara nama dia cari. Biasa kau duduk sini. Cikgu ada orang lepas juga. Kau ada iPhone tak? Kira 1, 2, 3 cakap dia juga. 1, 2, Boleh
Serius saya buat kerja tadi ni. Aku yang bagi, aku yang tunjuk. Kalau dah set tu macam ni. Tengok apa ni tak tunjuk lagi pasal dia. Aku yang tunjuk. Kejap Isa. Okay, semua dah siap Okay, kalau dah siap sekarang pandai. Sekarang bagi untuk nilai. Kita kamu bagi okey. Kami ada beberapa siapa boleh lima? Ada berapa satu? Alhamdulillah boleh. Weh, sepul lah. Kau baca tau. Kau dah tak baca. Okey, semua berbatik bersama kamu. Hai kawan-kawan. Kau diam. Okey, semua pandai-pandai. Saya dapat orang yang kedua. Dapatkan model kita. Betul tak? Betul. Betul tak? Ya. Kenapa tak betul? Cakap ya. So jawapannya betul. Okey, tepuk tangan. Okey. Soalannya ini positif. Ada.
Kawan dengan orang yang berjaya. Betul tak? Ubah penampilan diri. Dia ubah ke mana? Kalau maksud dia ubah penampilan diri tu contohnya kamu hari ni tak buat jahat. Lepas tu esok awal-awal baik. Itu maksudnya awak ubahkan penampilan diri daripada jahat kepada baik. So itu jadi ciri-ciri penampilan positif. Okey, betul kan? Okey, yang satu. Janganlah bilangkan dia. Dia terlalu kecam memang. Soal ini adalah soal. Ada buat lagi. Teruskan dia. Okey, kita depan kawan kamu. Jawab tak? Contoh ni soalan yang positif. Maksudnya macam mana? Apa yang awak faham? Saya akan menjadi seorang yang rajin. Betul. Seorang yang menjadi rajin. Okey, betul. Okey. Jom tu kecam dia. Jam. Okey guys. Bangladesh.
then awak bagi tahu dua contoh video Okay, cuba dengar kawan-kawan jawab. Ini fikir positif, jangan main-main je. Daripada tadi kan yang kawan-kawan cakap ubah penampilan diri. Tengok, pilih apa? Apa-apa macam tu je. Yang simple tak apa. Yang bukan daripada kawan cakap. Kenapa abang boleh baca? Yang positif. So, kawan boleh tolong. Yang positif. Kita buat apa? Kalau positif, kita buat apa? Saya ikut cakap guru. Ikut cakap guru. Diam. Dengar kamu cakap apa? Kawan dengan budaya-budaya, betul tak? Okey, betul. Lagi satu. Daripada okey, so kalau kat sini, kalau kamu kawan dengan orang yang malas, yang banyak cakap, yang banyak main, orang yang malas ke betul? Betul. Kamu kena cari kawan yang rajin. Macam Ifa. Macam Ifa. Yang mana rajin kan? Fikiran positif ni awak kena sentiasa tanamkan dalam diri awak. So kalau awak nak bersanding tu awak fikir dulu. Itu baik ke buruk? Kalau baik teruskan. Kalau buruk awak tinggalkan. Okey, faham? Tengok. Okey, itu saja untuk kalau